Korang boleh tak tolong I share lens yang sesuai untuk my wedding day? Sebab I still tak tahu nak pakai lens apa. Dulu I selalu pakai sizing 16mm, tapi this time I sedang mencari lens dengan sizing 14. Ada orang recommend, lalu juga kat FYP 3 kod ni. Yang I nak try Twist Sugar Grey, Laila Brown and also France Grey. So the first one I nak try France Grey. By the way, I beli datang sekali dengan case lens tau. Dalamnya ada cermin. I suka sangat lens yang ada ring sebab buat mata I lagi nampak besar. France Grey ni kalau you makeup type sangat-sangat sesuai. สวัสดีครับคนเลวมาแล้วครับคนเลวมาพัฒ Next, kita nak try code Twist Sugar Brown. Oh my god. Yang ni sumpah cantik. Kita pakai dua-dua. Alamak. Lens dia very light and sangat soft. I tak rasa macam pakai lens pun. Pedih pun ค tak. รับคนเลวมาพัทยาแก้เหงาผมขอลา I rasa I sangat-sangat sesuai on this code sebab I suka ada ring satu and colour dia tak terlalu grey. Dia ada colour brown-brown sikit dekat dia punya dalam. I love this one. The last one yang ramai juga orang pakai code Laila Brown. Okay. แก้เหงาผมขอลาแก้ผ้า Laila Brown cantik gila sebab dia ada mix on purple light sikit dekat under corner ring dia. Kau rasa antara tiga tu mana sesuai untuk makeup time I wedding nanti? Colour grey yang dua tadi tu atau colour brown yang I tengah pakai sekarang ni? I rasa I nak terus pakai lah, I tak nak buka. Boleh tak? I pakai 8 jam pun tak buka, memang tak pedih and mata I tak merah. I ada check dia punya agent untuk minta kod yang I nak tapi dah tak ada stok. So, dia setiap edition, dia sangat-sangat limited. Korang jangan risau tau, kalau korang beli lens, mata korang tak selesa, pedih ataupun ada defect terkoyak ke apa, korang boleh direct je dengan seller Solawar supaya korang boleh tukar lens yang okey. Lens ni dia boleh tahan 6 bulan. Dah lah dia MDA approve, so tak adalah ragu-ragu sangat kalau korang nak beli.